sports moped yang menjadi bualan ramai beberapa minggu ini. Sesuai untuk mencari rezeki, daily ride. Yang paling penting sekali, perempuan pun suka. Motenas Z500cc guys. Dengan enjin 149cc, single cylinder, 4 valve liquid coolant. Ada fuel injection guys, 6 speed transmisi, double overhead cam dengan 16.7 horsepower dan 13.5 Nm torque. Top speed dia. Bos, diorang bilang laju daripada W15. Saya tidak percaya ni. Laju ke tak? Kena test baru tahu. So guys, sport rim bintang 17 inci, disc brake belakang, disc brake depan, ada ABS guys. Keyless boleh, nak pakai kunci pun boleh. Dan yang paling penting sekali, lampu depan running light signal, lampu belakang signal, full LED guys. Motor kalau rosak, hutang tetap jalan juga. Bos, betulkah ini motor setanding dengan Waisuku? Baki Chan lah. Engineer Jepun dengan Malaysia. Buatan tempatan, support lokal. So guys, benda yang saya suka atas motor ini, LCD digital meter, ada USB charging port, tangki minyak 5.7 liter. By Malaysian, for Malaysian. Inilah bunyi dia. So guys, like, follow, comment, share untuk review motor seterusnya. Bos, kalau pakai motor ni dapat jodoh kah? Woi, di balik rumah dapat bini meh?